Okey, pernah tak anda berhenti sekejap dan fikir, selain daripada gaji bulanan tu, apa sebenarnya yang buat kita rasa kerja kita ni betul-betul berbaloi? Hari ini kita nak kupas sikit pasal rahsia di sebalik ganjaran pekerja. Kita nak tengok macam mana benda ni boleh jadi kunci, bukan je untuk kepuasan kerja kita sendiri, tapi untuk kejayaan seluruh syarikat. Cuba kita tanya diri sendiri, secara jujur, setiap pagi bila kita bangun nak pergi kerja, apa yang bagi kita semangat? Adakah ia semata-mata sebab nak dapatkan slip gaji tu? Ataupun ada benda lain yang lebih dalam yang bagi kita kepuasan? Jawapan anda tu, itulah sebenarnya inti kepada apa yang kita akan bincangkan hari ini. Bila sebut pasal ganjaran, ramai orang terus fikir pasal duit, kan? Tapi sebenarnya konsep ganjaran ni jauh lebih luas daripada tu. Jom kita fahamkan betul-betul apa maksudnya. Inilah definisinya secara rasmi. Tapi nak senang faham, macam ni. Ganjaran tu bukan setakat bonus atau kenaikan pangkat je tau. Ia boleh jadi peluang untuk kita belajar skill baru atau mungkin waktu kerja yang lebih fleksibel. Kadang-kadang, ucapan terima kasih atau good job yang ikhlas dari bos pun dah satu ganjaran. Pendek kata, apa-apa je yang buat kita rasa, okey, penat lelah aku ni dihargai. Okey, sekarang jom kita tengok dari perspektif yang paling penting sekali. Perspektif anda sebagai seorang pekerja. Kenapa sebenarnya sistem ganjaran ni diwujudkan dan apa faedahnya untuk kita secara peribadi? Penting untuk kita faham ni. Sistem ganjaran yang betul-betul bagus, dia bukan dibuat untuk kepentingan syarikat semata-mata. Sebaliknya, ia direka khas untuk anda. Matlamat dia adalah untuk penuhi keperluan kita, sokong impian kita dan bagi makna pada setiap titik peluh yang kita curahkan. Sistem ganjaran yang mantap ni, dia macam mencetuskan satu rantaian domino yang positif. Mula-mula, dia bagi kita motivasi, semangat untuk bagi yang terbaik. Bila kita bermotivasi, prestasi kerja kita pun secara semula jadi akan meningkat. Lepas tu, bila prestasi kita diiktiraf, kita rasa dihargai. Dan dari situlah datangnya kepuasan kerja yang sebenar. Gabungan semua ni akhirnya akan wujudkan satu budaya kerja yang positif. Best kan? Semua orang rasa seronok nak menyumbang. Inilah kuncinya. Kita semua sebagai manusia memang ada naluri nak rasa dihargai. Bila kita dapat rasa macam tu kat tempat kerja, ia bukan lagi jadi sekadar kerja. Ia jadi sesuatu yang lebih bermakna untuk kita. Okey, tadi kita dah tengok dari sudut pandang kita sebagai pekerja kan? Sekarang, jom kita zoom out sikit. Kita tengok gambaran yang lebih besar. Apa pula kesannya pada syarikat atau organisasi itu sendiri? Impaknya pada syarikat sangat-sangat besar. Fikirkan macam ni. Sistem ganjaran yang bagus ni, dia macam magnet yang tarik orang-orang hebat untuk join syarikat tu. Dan yang lagi penting, ia macam gam yang buat pekerja-pekerja cemerlang yang sedia ada tu terus setia. Bila pekerja gembira, produktiviti pun naik. Masalah-masalah macam disiplin semua tu pun akan berkurang. Senang cerita, ia membina satu persekitaran kerja yang sihat dan padu. Dalam dunia bisnes yang sangat kompetitif sekarang ni, inilah realitinya. Syarikat bukan saja bersaing untuk dapatkan pelanggan, tapi mereka juga berebut-rebut nak dapatkan pekerja yang terbaik. Jadi, sistem ganjaran yang mantap ni boleh jadi senjata rahsia mereka. Ada satu lagi faedah yang kadang-kadang orang terlepas pandang, tapi sebenarnya sangat kritikal, iaitu bagaimana ganjaran ni boleh membentuk hubungan antara pekerja dengan majikan. Ia bukan sekadar duit, ia satu cara berkomunikasi. Cuba bayangkan macam ni, ganjaran yang adil dan telus tu, dia macam membina satu jambatan kepercayaan yang kukuh antara kita dengan syarikat. Kita sebagai pekerja akan rasa percaya yang usaha kita akan dinilai dengan saksama dan janji akan ditepati. Kepercayaan inilah yang jadi tapak, jadi asas untuk satu persekitaran kerja yang sihat. Okey, sekarang masanya untuk kita gabungkan dua-dua perspektif tadi, individu dan juga organisasi. Sebab sebenarnya kedua-dua ni saling berkait rapat, macam mana dalam satu kitaran yang sangat hebat. Jangan sesekali kita fikir yang kebahagiaan pekerja dan kejayaan syarikat tu dua benda yang berbeza. Tak, sebenarnya ia macam dua gear yang saling bersambung. Bila satu gear pusing, yang satu lagi automatik akan ikut pusing. Dua-dua ni saling memacu antara satu sama lain dan akhirnya mencipta satu momentum yang kuat. Nah, inilah dia kaitan langsungnya. Nampak tak? Bila motivasi dan kepuasan kerja anda meningkat, secara terus produktiviti syarikat pun akan melonjak. Bila anda rasa seronok dan komited, syarikat pula dapat kekalkan bakat-bakat terbaik macam anda. Jadi, ini bukan cerita siapa untung lebih. Ini adalah satu situasi menang-menang yang sempurna. Semua pihak dapat manfaat.
Jadi, kesimpulannya, ia adalah satu kitaran yang berterusan. Macam ni, pekerja yang rasa dihargai akan lebih bermotivasi. Bila mereka motivasi, mereka akan bekerja dengan lebih baik. Ini akan membawa kejayaan pada syarikat. Dan syarikat yang berjaya tentunya ada lebih banyak kemampuan untuk bagi ganjaran yang lebih baik. Lepas tu, kitaran ni akan pusing balik dan jadi makin kuat dan makin kuat. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Dalam dunia kerja yang sentiasa berubah ni, agak-agak bentuk ganjaran apa yang paling bermakna untuk anda pada masa akan datang? Adakah ia masih lagi soal duit? Atau mungkin fleksibiliti masa? Atau peluang untuk terus belajar? Jawapan kepada soalan inilah yang akan membentuk masa depan dunia pekerjaan kita semua. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa.